Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, pertama-tamanya terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Yang kita hormati ustaz kita Prof. Madya Dr. Wan Muhammad Yusof bin Wan Cik serta rakan-rakan yang saya hormati dan kasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini insya-Allah nama saya diberi Muhammad Rahmat bin Sabi, nombor metrik 077033 dan sahabat pembentang saya Muhammad Akil Haziq bin Mahasmar. Kami akan membentangkan satu tajuk yang best lah kalau nak cakap, iaitu berkenaan dengan akta-akta berkaitan ibadah haji dan umrah di Malaysia berdasarkan maqasid, yang merupakan satu analisis pemeliharaan agama, hifzuddin dan harta, hifzul mal. Baiklah, untuk pengenalan, umum mengetahui bahawa pengurusan ibadah haji dan umrah di Malaysia ini dia tertakluk kepada satu peruntukan, di mana peruntukan undang-undang sebab apa? Untuk memastikan kelancaran ibadah dan melindungi hak-hak jemaah. Namun terdapat beberapa isu yang terjadi. Yang pertama berkenaan dengan penipuan, eksploitasi kewangan, dan yang kedua isu pengurusan kuota haji. Dan daripada isu ini muncullah persoalan berkenaan sejauh mana keberkesanan undang-undang dan akta yang sedia ada di Malaysia dalam mendapati cabaran ini. Antara akta yang akan kami kaji iaitu yang pertama, Akta Lembaga Tabung Haji 1995 ataupun lebih dikenali sebagai Akta 535, dan Akta Industri Pelancongan 1992 iaitu Akta 482 berdasarkan parameter maqasid syariah. Daripada isu ini timbullah dua persoalan ataupun dua objektif utama yang akan dikaji ataupun dibahaskan oleh kumpulan kami. Yang pertama iaitu kami ingin mengenal pasti dan menganalisis peruntukan akta-akta berkaitan ibadah haji dan umrah di Malaysia yang berperanan dalam pemeliharaan agama, hifzuddin. Dan yang kedua, kami ingin mengkaji sejauh mana pelaksanaan akta-akta tersebut mampu mengawal selir industri, mencegah penipuan dan menjamin keselamatan kewangan jemaah selaras dengan prinsip pemeliharaan harta, hifzul mal. Baiklah, terdapat beberapa dapatan yang kami dapati daripada hasil kajian kami ini. Yang pertama, akta-akta ini berfungsi untuk mencegah krisis akidah dan pemeliharaan etikot jemaah. Bagaimana hal ini boleh dicapai? Iaitu yang pertama, akta ini berfungsi untuk meneguhkan akidah jemaah bakal haji ini untuk terus beriman kepada jalan Allah adalah dengan cara memastikan penyampaian ilmu, ibadah dan akidah adalah seragam, sahih dan yang paling penting sekali ialah bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan ilmu ini perlulah melalui pentauliahan pembimbing ibadah haji, PIHTAS, yang telah menyelaraskan segala ilmu tentang ibadah haji dan umrah untuk membimbing para jemaah haji berlandaskan syarak. Akta ini juga berperanan untuk menjaga akidah umat Islam yang menunaikan haji di sana. Dapatan kami yang kedua ialah kepentingan akta ini dalam memastikan kesempurnaan dan kesahihan pelaksanaan ibadah. Hal ini boleh kita lihat melalui Akta 535 menerusi Seksyen 4-1-B memberikan kuasa dan mandat penuh kepada tabung haji untuk mentadbir segala perkara berkaitan kebajikan jemaah haji. Hal ini boleh dilihat melalui cara pelantikan mutawif, iaitu mutawif yang dilantik ini merupakan mutawif yang bertauliah dan diiktiraf agar jemaah haji kita dapat menjalankan ibadah haji dengan teratur dan sempurna dan lancar kerana dibimbing oleh mutawif yang mahir dan berpengalaman. Oleh itu, kita dapat dapati bahawa kesemua peruntukan undang-undang ini bukan sahaja menjadi instrumen utama dalam menghalang jenayah penipuan pakej ibadah yang menjadi kerosakan besar, mafsadah besar kepada umat Islam, malah menyempurnakan tuntutan istita'ah, kemampuan dan amnut tariq, keselamatan laluan. Dapatan kajian yang ketiga, iaitu perlindungan simpanan jemaah dan pencegahan sindiket penipuan, scam. Pada era ini, banyak kawan-kawan kita sebut tadi, terdapat banyak penipuan sindiket rakus yang mengeksploitasi bakal jemaah haji. Contoh kes yang kita dapat iaitu pada Julai 2022, di mana terdapat 380 bakal jemaah terkandas di KLIA akibat penipuan visa Purada.
So, bagi kita nak mengelakkan daripada berlakunya kes-kes sebegini, kita perlu menguatkuasakan Akta Tabung Haji 1995 dan Akta Industri Pelancongan yang bertindak sebagai perisai utama negara. Melalui Akta 535, menyebutkan bahawa syarikat pelancongan yang hendak membawa pelancong mestilah merupakan syarikat yang berdaftar, di mana kegagalan syarikat ini untuk mendaftar boleh didenda minimum RM100,000 atau dipenjara. Malahan, agensi pelancongan berlesen wajib menyediakan deposit cagaran dan menanggung kos sekiranya jemaah terkandas. Okey, dapatan terakhir yang kami dapati ialah ketelusan pengurusan dana dan keabsahan kontrak. Itu yang boleh lihat iaitu berkenaan dengan hifzul mal. Hifzul mal dalam sistem pengurusan pakej haji dan swasta dan umrah di Malaysia berkait rapat dengan aspek ketelusan dana serta keabsahan kontrak antara jemaah yang bakal menjadi haji dan syarikat agensi pelancongan, di mana instrumen-instrumen kontrak yang digunakan, contoh seperti wakalah, iaitu perwakilan ataupun pengurusan ataupun ijarah, upah perkhidmatan mestilah jelas, telus dan bebas daripada sebarang unsur penipuan, gharar. Pihak agensi mempunyai kewajipan mutlak untuk mendedahkan perincian kos sebenar pakej, jadual penerbangan, tempat penginapan serta sebarang risiko kewangan yang muncul, memastikan wujudnya prinsip saling meredai, taradi, yang menjadi rukun utama dalam urus niaga Islam. Sabar. Okey, baik. Fokus Tengok sini elok. Baik, seterusnya. Bagi meneruskan lagi pembentangan kami dengan membahaskan perbincangan yang kami dapati melalui kajian ini, iaitu yang pertama, peranan undang-undang menangani ancaman akidah, iaitu Hifzul Al-Din. Masalah haji dan umrah pada zaman moden bukan sekadar melibat isu tiket penerbangan atau tempat penginapan, tetapi turut melibatkan ancaman terhadap akidah. Terdapat pihak yang mengambil kesempatan menyebarkan ajaran sesat, amalan khurafat atau fahaman melampau melalui pakej umrah. Di sinilah konsep siasah syar'iyah, iaitu pentadbiran berlandaskan syarak dipraktikkan. Syarat tabung haji yang mewajibkan setiap pembimbing ibadah haji tanah suci, iaitu PIHTAS, mempunyai tauliah yang sah adalah satu langkah pencegahan awal yang sangat bijak. Undang-undang ini bukan sekadar menguruskan hal pentadbiran, tetapi bertindak sebagai pengawal akidah. Ia menyekat penyebaran ajaran yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah secara fizikal dan sah di sisi undang-undang. Yang kedua, menjamin syarat kemampuan, istita'ah dan keselamatan, amnul tariq. Syarat wajib haji iaitu berkemampuan. Istita'ah telah berkembang mengikut peredaran zaman. Pada masa kini, keselamatan perjalanan, amnul tariq, bermaksud jemaah haji mempunyai kelulusan visa, kesihatan yang baik dan penerbangan yang teratur. Peruntukan seperti Seksyen 34/1 Akta 535 yang telah dibentangkan oleh Saudara Rahmat mewajibkan jemaah melepasi pemeriksaan perubatan dan mempunyai dokumen lengkap seperti visa. Berlepas adalah contoh moden bagi menterjemahkan syarat istita'ah. Tanpa undang-undang ini, jemaah sangatlah berisiko yang tinggi untuk terkandas atau dihantar pulang oleh Kerajaan Arab Saudi. Seterusnya, kita pergi kepada kaitan antara penipuan harta, iaitu hifzul al-mal, dan kerosakan emosi, hifzul al-din. Isu penipuan iaitu skema yang telah berluasa pada masa sekarang ini. Pakej umrah dan haji tidak boleh dipandang dari sudut kerugian wang ringgit hifzul al-mal semata-mata. Akan tetapi kerugian wang yang dikumpul bertahun-tahun oleh jemaah ini sebenarnya membawa kepada kekecewaan emosi dan krisis spiritual yang sangat mendalam kepada mangsa. Minta maaf, slang susah sikit. Apabila mangsa ditipu dan terkandas di lapangan terbang, mereka secara langsung terhalang daripada menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu ibadah haji. Ini membuktikan bahawa jika perlindungan harta iaitu hifzul al-mal gagal, perlindungan agama hifzul al-din juga akan runtuh. Oleh itu, ketegasan dalam Akta 482 dan Akta 535 dalam memantau agensi dan menghukum penipu adalah instrumen paling penting sekali. Ia melindungi maruah ibadah haji
daripada dijadikan bahan perniagaan kotor dan mengembalikan semula keyakinan masyarakat terhadap sistem pengurusan ibadah di Malaysia. Akhir sekali, kita pergi kepada rumusan yang telah kami dapat daripada kajian ini. Secara kesimpulannya, beri perhatian Secara kesimpulannya, last dah ni. Tengok betul-betul akta tadi. Penguatkuasaan Akta Lembaga Tabung Haji 1995, Akta 535 dan Akta Industri Pelancongan 1992, Akta 482 telah terbukti memainkan peranan yang amat signifikan sebagai instrumen siasah syariah yang berkesan dalam merealisasikan prinsip maqasid syariah, khususnya bagi paksi penjagaan agama iaitu hifzul ad-din dan harta hifzul al-mal. Peruntukan perundangan ini bukan sahaja berfungsi sebagai perisai yang memelihara kesucian akidah dan menjamin kesempurnaan rukun ibadah melalui sistem pertolehan pembimbing PIHTAS serta pemantuhan logistik moden, malah ia bertindak sebagai benteng pertahanan mutlak yang menyelamatkan titik peluh dan wang simpanan jemaah daripada dieksploitasi oleh pihak ataupun sedikit yang tidak bertanggungjawab. Sekian saja daripada kumpulan kami. Saya Dar Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Jazakallah.